Manja. Telur masam. Sayang. Apa benda? You nak makan apa ni? Nak makan apa ni? I mengidam nak makan telur masam. Telur masam? Yelah. Tapi kenapa you bawa pergi kedai western ni? I nak telur masam. Kat sini ada ke telur masam ya? Kapal Maon ni. Jangan nanti kita tanya. Betul boleh tanya dia. Kau kata I meroyan kau susah pula. Yang Pak Maon ada kat sini Selama ni I tahu ada kat Yomping dengan Tangkak aje. Rupa dia buka cawangan kat Melaka. Bawa flyover semabuk je yang sebelah hotel Lotus Inn. Oh dekat bosor yang selesa parking luar sayang walk in je. Tak payah bukit-bukit. Bagus betul. Jom yang kita cuba. Tak ada telur masam pun tak apalah yang. Perut dah lapar ni. Makanlah apa yang ada. Kat sini ada dua cara yang kalau nak order. Scan boleh. Pergi kat kaunter pun boleh. Dua-dua boleh. Kalau orang tua-tua kan tak tahu yang. Telur masam boleh. ada. Telur masam. Sekejap I belum tengok. Kat menu dia ada tak telur masam. Tak ada, kita tanya kat kaunter lah. Scan-scan ni lambat lah yang. Manja. Telur masam. Orang tak nak SPDM. Apa chicken ni? Set talam. Orang nak manja. Nak telur masam manja. Apa you order? Set talam dua muka ni. You ingat I? Talam dua muka ke? I nak telur masam. Bukannya muka I ni bertalam. RM41 je yang murah pula. Ini yang spaghetti olio lamb shebu ya. 150 gram tau dia letak daging kambing ni. Tak siapa I nak cuba ya. Daging kambing ni mahal tau sebenarnya. Tapi yang ini RM23 je ya. Baloi lah. Dia bukan dekat sikit daging ni ya. Banyak. Lemon soda Sky Blue ni sedap. RM5.90. Dua lagi dik. Dua. Sedap. Biscoff Lotus Frappe. RM14.80. Coklat double chip RM12.70. Murah weh. Tak, air punya mana ni? Air ni? You tak dapatkan air telur masam, you diam je, you tengok je I makan. Bagi telur masin baru tahu. Tak apa ke? Yang you tahu tak apa yang best kalau makan dekat sini yang dia punya rasa lain daripada yang lain sebab dia buat dekat central kitchen. So kalau pergi kat cawangan dia mana-mana pun rasa dia tetap sama. Tu portion dia besar yang. Tak kecil. Tengok ayam, berbaloi dapat 2 ketul. Cik talam ni boleh makan 2 hingga 3 orang tau yang. I suka lah sos black pepper ni yang sedap. Biasalah open air kedai macam ni kan. Budak-budak nangis tu normal lah. Biasalah budak-budak. Kadang-kadang hari nak tantrum dia nangis je, tak ada masalah. Kita makan je macam biasa. Jangan tengok. Nanti ibu-ibu tu rasa bersalah sebab anak dia bising kan. Tapi tak ada masalah pun. Kita okey je. Dah lah yang I pun dah kenyang. Jomlah kita balik. Tak dapat telur masam. Cucu cari Senin tau yang. Hari lain buka macam biasa. Daripada pukul 5 petang sampai 12.30 malam. Datang je lah yang. Kalau nak ride pun boleh datang je makan kat sini kan. Ajak-ajak chilling-chilling dengan member. On je. Bila kita nak lepak. Chilling-chilling.